5 ciri murid RPM 2026-2035. RPM 2026-2035 digubal untuk melahirkan insan sejahtera yang holistik, seimbang dan berdaya saing, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan aspirasi negara dalam menghadapi cabaran global yang semakin kompleks. Matlamat utama rancangan ini adalah memastikan pendidikan negara bukan sahaja membangunkan kecemerlangan intelek, malah membentuk insan berakhlak, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan tinggi. Matlamat tersebut diterjemahkan melalui pembentukan 5 ciri murid teras, iaitu beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Murid beradab dibentuk dengan nilai murni, etika dan tanggungjawab sosial yang kukuh sebagai asas pembinaan syahsiah. Murid berilmu pula diperkasa dengan penguasaan ilmu akademik dan bukan akademik, serta berkeupayaan berfikir kritis dan kreatif untuk diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. Dalam menghadapi perubahan dunia kerja dan teknologi, murid berkemahiran dipersiapkan dengan kemahiran praktikal, penyelesaian masalah, kolaborasi dan komunikasi yang relevan dengan keperluan abad ke-21. Murid berdaya tahan pula dibangunkan dari segi fizikal, mental dan emosi agar mampu menyesuaikan diri, mengurus tekanan dan kekal positif dalam menghadapi pelbagai cabaran. Seterusnya, murid berkeyakinan dibentuk dengan jati diri, kepimpinan, keberanian, membuat keputusan berasaskan nilai serta rukun negara. RPM 2026-2035 bukan sekadar rancangan pendidikan nasional, tetapi merupakan agenda strategik negara yang berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan untuk membangunkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Rancangan ini bermatlamat melahirkan insan sejahtera yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Melalui usaha ini, KPM bukan sahaja membina generasi warga negara global yang beretika, beradab dan bertanggungjawab, malah melahirkan modal insan yang berfikiran kritis dan kreatif, serta mampu memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara, demi memacu masa hadapan Malaysia yang mampan, terangkum dan sejahtera. Secara keseluruhannya, gabungan matlamat RPM 2026-2035 dan 5 ciri murid ini menegaskan komitmen negara untuk membangunkan sistem pendidikan yang menyeluruh, berasaskan nilai dan berorientasikan masa hadapan, demi melahirkan warga negara berilmu, berakhlak, berkemahiran serta mampu menyumbang sejarah bermakna kepada kesejahteraan negara dan dunia.